7 petanda badan korang dah banjir dengan gula. Ini saya nak beritahu kat korang. Nombor 1, kerap kencing malam. Kalau korang ni jenis kencing sekali je sebelum tidur, tapi sekarang ni dah tidur, kena bangun pergi toilet berkali-kali, saya rasa elok korang pergi jumpa doktor. Nombor 2, senang dahaga. Lepas tu bibir korang pun rasa macam kering semacam je and korang craving air yang berais ataupun yang bergula. Nombor 3, senang lapar. Contohnya kalau korang lunch, korang boleh tahan sampai dinner. Sekarang ni korang nak kerja makan je. Nombor 4, mata korang jadi kelabu. Dia jadi blur. Korang punya vision jadi tak betul. Dia jadi tak elok. Nombor 5, korang jadi emotionally sensitive. Asyik kerja nak marah aje. Nombor 6, korang tak ada tenaga. Korang cepat letih, korang cepat penat, lesu. Dan yang ketujuh, korang rasa gatal yang teramat. Lagi-lagi kat celah kangkang tu. Kalau dah teruk sangat sampai dahsyat sangat dia punya gatal tu, saya suggest korang pergi cari jumpa doktor. And korang kalau nak kurangkan masalah gula dalam badan tu, korang boleh cuba kita punya stevia scalavia. Manis 200 hingga 300 kali ganda tapi tak ada gula, kalori atau karbohidrat dan penuh dengan growth factor concentrate. Yang memang elok lah untuk kesihatan korang. Nak tahu lagi lanjut? Klik je dekat shop kami.